Depan ni untuk pelepasan antarabangsa. Warna oren tu tempat timbal beg. Situ tempat timbal beg nak susun barang ke. Kita cek dulu lah, takut beg kita terlebih berat. Alat penimbang tak ada. Apa ni alat penimbang tak ada ni. Tu di kaunter tin belah. Tak ada. Ini tempat nak ejah beg sini. Jom kita pergi atas tu, tempat untuk rehat di atas tu. Kita nak tengok view. Bila kita duduk di atas sana, kita tengok ke bawah nampak kan. Ke kiri tu ada tandas yang sorang. Tu straight tu tandas sorang. Lepas ada kursi-kursi tempat berehat ni untuk menunggu. Okey, ni kita pergi ke kawasan Anjung dia. Sini pun banyak kerusi. Ni lah view dari Anjung ni. Kalau tengok dari sini comel view dia ni. Boleh tengok ke bawah. Orang kata nampak suasana sini. Inilah suasana kawasan untuk pelepasan antarabangsa. Sini lah pelepasan domestik, kita guna gate lain. View comel sini, alhamdulillah. Macam-macam kita boleh tengok suasana manusia ataupun orang-orang tetamu kita dari pelbagai negara yang datang ke Malaysia dan nak balik ke tempat mereka. Ada juga rakyat kita nak terbit jalan ke luar negara lah. Mari kita turun. Nak pergi boarding lah. Ke gate kita. Ini gate K ni. Gate J, K untuk pelepasan dalam negara. Kalau kena ujung tu jauh jugalah sikit. Bagi orang yang berkeperluan, contohnya warga emah ataupun orang yang ada masalah kesihatan ataupun family dengan anak-anak kecil, boleh menggunakan perkhidmatan bagi kereta elektrik kecil. JK kita cari gate JK. Nampak tu dia tulis sini ni pelepasan dalam negeri. JK antarabangsa LPQ. Ni untuk check in bagasi lebih saiz. Tu arah kiri juga surga dengan tandas lah. Kita menuju ke kawasan pelepasan dalam negeri.
kedai coklat. Oh. Okey, ni kedai barang-barang Sony. Model-model terbaru ada sini lah. Macam ni speaker ULT, SRS ULT 50 Bluetooth. Tempat susu barang, tim bebek. Ini tempat untuk boarding Air Asia. Abang trolley. Di belah kiri tu tempat pemeriksaan beg, pemeriksaan keselamatan. Dan kita akan turun ke gate yang kita nak berlepas depan ni. Ke sebelah kiri tu gate J, sebelah kanan gate K. Hari ni kita ke gate K, pintu K Park. Ada mesin ATM di bawah tu. Suasana agak lengang lagi lah pada masa ni. Tak sibuk sangat lagi awal pagi ni. Kedai coklat. Ni tempat tiket KLIA Express. Nasi ATM pun ada tu. Kita sambung perjalanan menuju ke gate K4. K4 ni tak jauh sangat lah, sikit lah. Kalau kena K22 tu agak jauh. K22 jauh sikit. Di skrin ni boleh tengok sekali lagi jadual penerbangnya kita. Ya, untuk menjemakkan langkah kita naik travelator. Relax sikit. Yang slow duduk di tepi belah kiri, supaya alik kanan ni untuk orang lorak sikit, orang laju masuk alik kanan. Belah kiri tu dapat kenderaan bagi yang saya wayak tadi lah. Kalau ada keperluan kita boleh masuk ke kenderaan bagi tu lah. Okey, sekarang di hujung travelator, lakuh molek, takut kepit kaki, kepit kain. Kita jalan lagi cari gate K4. Kalau K4 ni tak jauh sangat, kena K22 agak jauh. Tapi tak apa, hari ni kita ronda-ronda. Kita pergi sampai ke semua dalam gate K ni. K1 sampai K22 kita jalan. Sebab ada masa lagi hari ni.
Sini agak gelap sikit. Tengok di lantai ni. Lantai ni kena beringat lah. Sini ni untuk laluan bagi. Kadang-kadang dia mari ikut belakang kita tak dengar. Sebab dia guna elektrik motor elektrik. Tak bunyi sangat. Tapi dia ada horn dia lah. Tek bunyi tu untuk peringatan kita. Takut tepuh. Kadang-kadang laju juga dia bawa. Mungkin lorak lah. Jadi sepanjang laluan ni ada stiker yang menunjukkan laluan bagi. Cuba elokkan lah untuk mengelakkan tepuh orang ke. Salah pula kita nak jalan ni. Kemudian ada lagi travelator. Belah kiri ni view pun comel juga. Nampak lah kapal-kapal terbang. Jadi kita jalan. Sebab saya nak ambil view tepi tingkap. Sedap juga tengok tepi ni. Banyaknya kapal terbang ni. Jalan lah. Belah kanan tu travelator. Comel kan tu view. Sini ada paparan lagi untuk kemas kini waktu penerbangan, boleh tengok sini. Gate K ni dia turun bawah. Dia rendah sikit. Sebab nak menuju ke Skylift tu dia bawah sikit. Bawah lagi banyak tingkap lah. Dia rendah lagi gate dia ni bawah ni. Nampak dah. Kena hati-hati lah kalau bawa anak-anak, budak-budak kecil kena beringat. Turun satu lagi. Apa ni siapa lah ke aras untuk gate K. Dia tulis tu, nampak dia signboard tu. U-turn. Tibalah kita ke permulaan laluan ke gate K. Sini pun ada kedai-kedai juga untuk kita sarapan. Alah-alah perut sikit ke. Tapi kita rang dulu. Daripada K1 sampai ke K22 atau kita mari semula ke K1. Cuma K1 ni tak tahu lek mana. Dia kabar-kabar start dengan K2. Di sebelah kiri ni K2. Oh, sedap bang kopi. K2. Kita pergi lagi. Tu Kepak. Kepak ni mudah nak cek sebab dia depan ni ada kedai Old Town White Coffee ada depan ni. Lepas ni kita singgah sini lah mata minum kopi. Ni Kepak. Kita nak mari sini lepas ni. Terus lagi. Naik travelator pula. Jauh ni nak pergi sampai K22 ni. Ni tenang lagi masa ni tak ramai lah kira ni. Masa ni kira kelas-kelas tak ramai dah orang.
Belah kiri tu ada kedai stocking. Kalau siapa-siapa sejuk kaki boleh beli stocking situ lah. Stocking tinggal kau kat tu. Ni untuk orang-orang lorak. Lorak dia boleh memotong menggunakan sebelah kanan. Sebab itulah kita kalau tak lorak kita nak slow kita duduk belah kiri. Boleh tengok di tepi tu gate K6. K6. Dia berkali guna nombor-nombor genap kali. Yes, berjaya. Di setiap kawasan ni ada paparan skrin LED menunjukkan kemas kini waktu penerbangan dan sebagai pengumuman terutamanya bila berkenaan delay lah, delay ataupun perubahan gate dia akan maklum situ. Kita naik travelator lagi. Ni baru ke ni. Ada orang nunggu ni. Ni K8. Di sebelah kiri tu K8. Belah kanan ada kedai 7E. Sini banyak roti. Biasanya orang Sabah Sarawak dia akan beli roti Gardenia sini. Di sana katanya ada tapi rasa tidak sama dengan Gardenia di Semenanjung. Kita di Semenanjung ni bersyukurlah boleh merasa roti Gardenia yang sedap, mudah didapati. Kadang-kadang dekat dengan rumah kita ya. Ataupun di mana-mana stesen minyak yang berdekatan tu ada biasanya. Roti Gardenia dihantar setiap hari. Dapat fresh. Kalau bapak dia Sabah Sarawak ni kalau nak boleh roti tu satu yang mencabar juga. Sebab itulah ada antara mereka ni bawa balik roti Gardenia ni sebagai buah tangan kepada keluarga yang menunggu di sana. Mula-mula tu rasa pelik juga. Jadi roti Gardenia ni buat apa dia beli banyak sangat. Rupa-rupanya paksa belilah. Sebab tak ada pak dia. Tak jalan tak tahu. Inilah raya kelas-kelas orang biasa ni jari-jari jalan jumpalah suasana gini. Belah kiri kita ni gate K10. Sepertinya tidak ada lagi orang nunggu. Baru 10. Kita nak pergi sampai 22 hari ni. Di sepanjang laluan ni adalah tempat-tempat tanda surau untuk keperluan. Depan kita betul-betul ni charging station. Ada pelak untuk kita ngecah peranti kita. Terus lagi boleh kira dah start lah jalan. Tapi kalau bagi orang yang masalah kesihatan, sakit kaki tu kena pula gate yang hujung-hujung ni boleh kira lah. Kalau lorak lagi lah stres. Belah kiri saya ni gate K12. K12 sini. Depan gate K14. K14 tu duduk memanggil orang dah tu. Depan kiri 14, kanan K16. Dia bersebelah. Panggilan akhir dah bunyi pergi ke Kuching. Mbak tinggal trik ni. Memanggil dah tu. Jalan lagi. Kita akan berjalan lagi supaya mudah anak-anak nak tengok ataupun siapa-siapa yang perlu tengok bagaimana rupanya gate K ni untuk sampai ke hujung. Tepi ni gate K18. Belah kanan K22. Depan tu K20. Hujung kali dah K20.
itulah sampai kita ke sampailah ke gate yang ke-22. Belah K ni view dia biasa saja. Kalau kita pergi di sebelah J sana, dia sekejap lagi tengok. Sebab belah J tu dia ada tempat U-turn. Kita U-turn balik. U-turn balik sampailah ke gate K-Park. Kita singgah kena kopi-kopi dulu. Nampak dah ke? Macam mana rupa dia. Kalau awak kena gate J, sedap lagi. View dia comel. View kita U-turn tu, view dia comel kiri kanan. Lepas tu hujung gate J ni dia ada side viewing yang sedap tengok lah. Tutup dah lah. Cepat belah dengan kena belah tu. Lambat tinggal kau ni. Dia manggil dia. Derah. Kalau lewat kita tinggal. Berjalan pulang menuju ke gate asal kita, gate K-Park. Hari ni saya boarding pukul 10. Sepatutnya pukul 9 sebab flight delay. Dia delay nyanyi Pak Karim. Baru dah buat apa nyanyi ke Pak Karim. Nyanyi kereta lah. Gitulah. Kalau kita tak ambil delay ataupun protection, delay lah dia. Hari tu sekali ambil lah delay protection. Boleh-boleh ada jadual. Dia main gitu lah. Tapi alasan dia disebabkan technical ataupun operational reason. Sebab tu delay. Biasalah penerbangnya bajet ni, penerbangnya tambah murah ni. Itulah antara cabaran dia. Roti gardenia ni banyak jual asing. Seperti saya buat tadi lah, roti gardenia ni satu istimewa untuk dijadikan buah tangan lah. Buah tangan yang istimewa untuk warga Sabah Sarawak. Sebab itulah kalau kita lihat banyak roti sini dijual. Dan mereka biasa beli dengan kuantiti yang banyak lah untuk buat balik. Itu macam produk. Orang-orang sedang menunggu menaiki kapal terbang. Sikit lagi nak sapa. Daripada nampak dah K-Park, kedai kopi Old Town. Segera nak minum kopi, kita minum dulu untuk tambah tenaga sikit. Sebab dalam kapal terbang tak ambil makanan lah. Jadi nak makan di Kota Baru tapi lambat pula dah, delay sikit. Kita bakar dulu, kita makan dulu untuk ala kuruk. Maka sampailah ke gate K-Park semula. Buka pintu tu untuk penerbangan lain rasa. Kita ada kopi.
Okey, siaplah kopi kita. Okey, kita diam depan dah. Alhamdulillah, kita minum kopi dulu sementara menunggu penerbangan pada hari ini. Nampak ada kapal dah, gate kepak dah. Mungkin tengok. Siap-siap lah untuk kita boarding ni pula. Boarding dari pukul 10 pagi. Nampak dia cuci-cuci, masuk-masuk minyak dah kali dah. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput minum, kita minum dulu. Panas. Depan gate kepak all time white coffee.